Jom kita buat tahu telur crispy balado yang sangat sedap dan mudah je nak buat. Mula-mula blend bawang merah, bawang putih dan juga cili. Panaskan kuali, letak sedikit minyak dan goreng sehingga bahan-bahan tadi masak. Kemudian masukkan sedikit garam dan juga serbuk perasa untuk bagi dia rasa lagi sedap. Panaskan minyak, kemudian goreng tahu telur. Tahu telur ni potong kecil-kecil, celup dengan tepung jagung. Kemudian buka api besar, goreng sehingga dia agak-agak crispy. Boleh angkat dan juga toskan minyak. Dah siap, letak bahan-bahan sambal yang kita goreng tadi dekat atas tahu telur tu. Tahu telur ni sangat sedap. Rasa dia crispy dan pedas-pedas manja je. Selamat menjamu selera dan selamat mencuba guys. Resipi yang sangat mudah dan cepat untuk disediakan. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.